Dia buat lagu tu. Sebab tu ramai pergi. Betul tu lagu tu. Mana kita terhak-hakkan itu tak kena tu. Akhir sekali kalau kena kita letih kita. Tak ada semangat persaudaraan. Kalau Iraq pun sekarang dia saja. Pok-pok dia ikut, tak ada senjata pun mana. Ikut dia. Bukan cara Islam tu. Nak kira gitu. Kalau Mesir kena serang dia saja. Kalau Malaysia kena serang kita saja ikut. Kita lah kuah-kuah lagu mana pun nak. Orang lain tak ada kena-mena. Negeri masing-masing. Itu tak kena tu lagu tu. Tak kena. Bahkan tanggungjawab umat Islam, dia kena sokong saudara dia di mana pun. Dan negara Islam tu sebenarnya mana-mana pun. Negara saudara kita, saudara hak kita. Gitu sepatutnya. Dan mesti sepatutnya ada kelebihan untuk orang Islam. Orang luar hak tidak Islam, mesti ada kelebihan. Itu baru negara Islam. Ya betul. Kalau tidak, serupa ya. Bukan dia tu lagu tu. Jauh benar, jauh jelak orang kata. Kalau dekat sikit lagu tu. Mungkin kerana masalah politik semasa tidak boleh nyata, tidak boleh gitu-gini pun, hayal. Tak apalah. Hak tu kita fahamlah hak tu. Tetapi mana seorang pemimpin Islam, dia mesti kena fikir umat Islam. Dia tak boleh fikir orang negeri dia saja. Bukan gitu cara Islam. Hak Taliban buat dulu tu betul. Hak dia, kita tidak setuju dengan dia banyak kan, itu soal lain. Anas pun banyak juga tak setuju dengan dia. Itu tapi tak setuju tu dari segi forum, dari segi asas dia tu betul. Lepas tu orang duduk kata kadang-kadang pergi belajar sana balik bom kat sini. Sebab dia ajar lagu tu. Kalau orang Islam semati, dia tak akan ajar lagu tu. Dia tak akan ajar. Cuma kadang-kadang kita kena ingat musuh ni Allah susah. Kadang-kadang kita lupa musuh duduk main sama. Bukan orang kita pun dia letak atas orang kita. Dia yang buat. Dia cara dia nak pecah. Dia nak pecah orang kita. Dia nak buruk orang Islam. Itulah cara. Dikaitkan dengan pergi belajar lah begitu gini. Kalau tidak belajar benda-benda tu, orang Islam ni dia kena ada etika dia, kena ada. Ni lah adab dia. Adab perang tu lagu mana. Tak boleh usahkah benda-benda lagu ni. Nak buat ilmu tu pun, nak buat ilmu dunia tu pun kena pilih juga kau orang. Ilmu pengasih misalnya, yang siuk qasir kan padan lagu tu. Apatah lagi hot ni menyebabkan mati orang ke apa. Tapi kalau kita tidak belajar, nak tahu lagu mana. Manusia memang boleh usaha tu, tapi agak payah lah. Kita kata kalau macam Iraq, dia memang hidup, mana cara hidup tentera orang-orang dia. Jadi kalau orang mari serang negeri dia mudah ya, dia tahu dah cara nak bom, cara nak ada. Kalau sebab kita lagu mana? Penat kat dah. Baru pada ketika tu baru nak belajar nak apa. Jadi mana hak dia buat tu pada dasarnya kena dah. Sebab itu kita kata hak dia buat tu pada dasarnya kena dah. Sebab itulah orang kafir dia tidak senang. Kalau tidak kita kata dah, Afghanistan tu ada ke dia? Bukit Batu je ada. Kalau naik kapal terbang tengok tak ada kawasan? Tak ada. Bukan sebab kita hijau. Tak ada. Tapi apa yang pergi kacau gitu? Apa yang pergi kacau? Dia tahu dah. Ni semangat ni bahaya. Semangat jihad. Semangat jihad ni bahaya. Tak ada kira bangsa mana-mana. Anda pernah duduk di Pakistan? Ada orang Arab pergi muda lah. Comel orang. Nak pergi perang. Nak mati syahid. Salah berlaku dengan buku kita. Dia duduk sekali berapa hari. Berapa dah tu pergi perang. Bagus tu lagu tu. Tapi kalau kita apa ni, kadang-kadang orang salah faham, dia kata militan pula. Dia kata pengganah pula. Kalau orang Islam tak ada ganah, tak suka tu. Itu sebenarnya kita kena ingat musuh tu. Sebuah misalnya kita kata Pakistan, apa yang kucak kacil, memang dia tak Islam. Sebenarnya dia nak peracau bukan Afghanistan saja. Dia nak peracau Pakistan juga, tapi tak boleh nyata sangat. Sebab apa? Pakistan tu kuasa nuklear. Setara Iran tu
duk sibuk tak tahu mana lagi senjata nuklear je. Hak ni sudah ada dah. Takkan dia duduk saja, dia duduk senyap. Tak boleh. Itu sebab dia cari jalan macam-macam. Itu musuh. Musuh. Lepas pada tu dia buatlah macam-macam lah. Dia tuduh orang ni. Jadi orang nampak Islam ni buruk, jahat, nampak. Padahalnya belum tentu lagi. Betul ke Mullah Umar tu ajar lagu tu je? Betul ke bom orang Islam pergi supermarket bom gitu? Betul gitu? Kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan media masa ni. Banyak dulu sebut orang Islam jahat, gini-gini aja. Padahal belum tentu lagi. Kena pasti dulu tu. Kena pasti dulu tu. Kadang-kadang kita sama-sama Islam ni takut. Takut sangat. Bayar-bayar. Kafir sebenarnya tak takut. Jadi berita-berita yang tersebar umum ni mudah kita terima. Jadi nampak tak molek orang Islam. Padahalnya adab orang Islam tu dia ada adab. Terutama kalau dia tu orang alim besar pula. Mula-mula ni orang alim. Dia bukan orang jahil. Jadi dia tak pakallah nak buat benda yang salah. Begitu. Walaupun mungkin berlaku salah, tapi di belakang dia tu ramai orang alim tu. Di belakang dia tu. Sebab itulah dia tak sih. Dia banyak perkara. Kalau kita perhati, ialah pengalaman anda duduk di sana. Kalau kita perhati, dia banyak perkara ada. Dia nak peracur sangat Pakistan. Sebab ilmu orang Islam memang beza daripada hak lain-lain. Kalau ilmu agama ni, sistem hak zaman dulu tu ada lagi. Memang dia berjaya melahirkan berapa ramai ulama di sepanjang sejarah Pakistan ni. Dia berjaya. Itu dia. Kalau dia tengok sistem lain tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Cukup persediaan, cukup peralatan. Sistem lain kamu dia untuk belajar sepuluh dia jugalah. Jadi menego juga. Dia tak ngaji free. Tak ada susah nak ngaji. Dia buat PT. Ada lagi kita. Ni pengalaman anak belajar di sana sendiri. Tak ada payah-payah. Ni kena habis puluh-puluh ribu. Lepas tu boleh alim kati kau tak tahu juga lagi. Sistem dia tu, dia takut. Sistem ni lah yang menyokong jihad. Sistem ni. Dan nak guna tak menyokong jihad, guna mengaji dalam kitab hadis ni ada. Lepas tu tahu masalah dalam hadis dia duduk ajar lagu mana politik Islam ni, negara Islam ni hak mana, saudara kita siapa, semua ajar tahu. Bukan sempadan negeri ni hak sepik bangsa ke apa ni, berdasarkan bangsa, berdasarkan bahasa. Dah kita. Jadi mengaji hadis ni faham boleh. Itu je benda dia takut. So, yang keduanya memang pelik. Sistem sana, sistem perubatan dia memang tak ada di negeri lain. Orang putih pun tak ada. Dia kena belajar dengan dia. Misalnya perubatan Yunani, tak ada dalam dunia lah ni. Di Yunan sendiri pun tak ada dah. Adanya di negeri dia. Dan dia sampai peringkat buat universiti sendiri. Ada kilau ubat sendiri. Hebat dia tu. Perubatan biasa tu memang ada juga. Hak lain, hak orang lain tak ada. Dia ada. Orang putih pun kena belajar dengan dia. Tu benda yang ada pada dia. Turun-temurun. Kitab-kitab perubatan tu bukan sebutir dua. Banyaklah. Hak orang panggil hakim sana, hak orang panggil hakim. Itu kelebihan dia. Hak lain tu ada homopati ke apa, elopati ke apa, ada hak lain-lain. Hak ni perubatan tak ada lain. Orang kena belajar dengan dia. Kalau kita tengok Hakim Muhammad Sa'id tu orang terbuka sangat orangnya. Dia lah pengasas universiti perubatan Yunani ni. Tak apa-apa kena bedil. Siapa dia bedil dia? Dia ni orang tak ada kacau orang tak ada. Cuba kita perhati. Memang dia ada benda-benda lagu tu. Dia orang kafir tak senang kalau orang Islam ni lebih. Kalaulah dia tu, sebab itulah macam Palestin, macam dia buat pucak. Kalau tenang demo ni hak cerdik-cerdik ni dah tumpu. Banyak benar kemajuan orang Islam boleh buat. Jadi rojokkanlah pula. Dia tak sihat tu. Sebab tu dia kucah semua. Ni dia benda. Tapi kita kadang-kadang suka macam-macam. Duduk dengar orang ramai duduk kata ni pusat-pusat pengajian Islam di Pakistan ni, inilah pusat penggana. Itu orang kafir kata.
Anda sendiri hok mengaji sana, ganah apanya? Tak ada. Ulama-ulama biasa seperti kita. Itu benda. Jadi dia tak say ada kelebihan-kelebihan. Dia tak say umum kepada orang Islam. Jadi nampak lebih Islam. Tak say dia nak segala-galanya kita terima hak dia daripada dia. Punca kemajuan. Mana kita terpaksa kena tunduk ke dia. Hak tu dia nak. Kalau ada orang Islam lebih, tak boleh. Cuba tengok Hakim Muhammad Sa'id. Tak ada gapo. Tak ada balas dengan orang tua nanti semua masa nak mati. Kita kata, ni bedil boleh. Siapa dia nak bedil? Orang lagu tu. Itulah benda kalau kita perhati. Betul banyak hak dia buat. Begitu. Dan semangat persaudaraan Islam yang antara bangsa ni yang luas ni, hak itulah sepatutnya kena ada. Tapi dia tak say lah. Orang kafir dia tak say. Hak tu. Kalau ada semangat tu, banyak majulah kita. Banyak maju. Dia naknya kalau boleh dia sepuluh dia lah. Jadi kira bangsa, kira negeri, kira negeri. Hak tidak senegeri, hak tidak sebangsa, walaupun seagama pun tidak, tak ada istimewa. Dia nak tu. Kita tidak begitu. Kalau tidak kita jadi kuasa besar. Sebab apa? Orang Islam ada seluruh dunia. Kalau bersaudara lagu tu, semetar. Tapi keadaannya tidak begitu. Tidak begitu. Negara Islam banyak, semua ada tentera, tapi takut berlaku nak lawan orang kafir. Lepas tu duduk kata ke Taliban, hak tak takut menghadapi orang kafir walaupun dia dalam keadaan serba tak ada. Siapa dia menegakkan jihad? Siapa dia? Itu masalah. Kadang-kadang kita keliru lah. Kita keliru terpengaruh dengan hak orang duduk kata. Sejauh yang anda kenal tidak begitu. Tidak begitu. Lepas tu setengah orang dia kata, apa ya dulu mujahidin dulu ada tu, apa dia berjatuh? Ini mana nak kuasa? Itu keliru tu. Anda hak tahu dulu sana tidak begitu. Mujahidin dulu dia nak pakat dengan Syiah. Demo ni tak sih. Kita tak sih dah Islam hak biasa. Tak sih dah. Islam atas nama kebangsaan, kau jadi sport Pakistan, kau jadi sport Indonesia, kau jadi sport mana-mana, tak sih. Kita tahu dah. Kalau selagi lagu tu orang luar boleh campur tangan, dan kita payah doa kerja, kita nak cara kita. Hak tu dia tak sih tu. Tak boleh selalu. Tu je asalnya. Dia tak sih berkompromi dengan hak tak betul akidah dia. Dia tak sih. Dia nak betul-betul bersih. Naik sekali ni atas nama Islam. Tak sih atas nama Islam orang tu, tapi tak pakai undang-undang kafir. Islam mahkamah kafir, undang-undang orang putih. Tak sih lagu. Kan molek tu tidak betul. Kalau mengikut Quran hadis betul dah tu. Tapi enggak, begitulah dalam dunia ni. Tak apalah. Jadi dia suruh sini perang bismillah fi sabilillah. Qatilu man kafara billah. Lepas tu duk sebut lah, banyaklah kita kadang-kadang sedih tengok duk sebut apa duk kacau berala tu. Rumah berala dulu Taliban kacau berala. Itu jadi kenangan sejarah lah. Kalau lagu tu kita seseolahnya nak tahu Nabi ni. Sebab apa yang Nabi peracau berala duduk dalam Kaabah tu? Jadi kesan sejarah juga tu. Biar orang tahu dulu orang semua berala dalam Kaabah tu. Lagu tu pelik semua. Nabi dia ikut Nabi tu betul tu. Kalau tak ada apa pun, ya kita nak melera siapa? Orang kafir melera lah benda lagu tu. Nabi kita ikut siapa? Betul dah dia buat tu. Tapi kita mudah kalah dengan orang, takut kat orang, ikut orang, tidak ada pendirian sendiri. Padahal kita ada rujukan. Kalau lagu tu tinggal lah 360 berala tu dalam Kaabah. Peracuk ke dia? Boleh jadi bahan sejarah. Qatilu man kafara billah. Kamu perangilah orang yang kafir kepada Allah. Ughzu, peranglah. Wala taghullu, jangan kamu berkhianat. Wala taghdiru, jangan kamu membatalkan janji ataupun bai'ah kamu. Wala tamthulu, dan jangan kamu tamthulu ni melakukan muslah.